Syadan, Nur Hadif, Aizat Hafizi, Rashid Zulkifli dan juga Sirajuddin Johari. Manakala untuk pasukan Selangor selaku tuan rumah di bawah kelolaan ataupun naungan Encik Izman bin Mumaidros selaku pengurus pasukan dan Encik Alif Ashraf juga dibantu oleh Encik Izzuddin bin Mumaidros membawa ataupun membawa 14 pemain mereka. Anas Zulkarnain, Hadif Hidayat, Haikal Hazim, Aisy Hafi, Aziz Zulkarnain, Haikal Syaruddin, Muizzuddin Nur Hisham, Danish Kameruzaman, Wazir Muaz Afifuddin, Ahmad Syakir, Haikal Hakimi, Farhin Adam dan juga Fahad Rashid Mahmud. Untuk sama-sama kita saksikan perlawanan tumpuan kita pada petang ini, perlawanan akhir bagi Selangor dan juga pasukan Johor. Dengan sepak mula akan dilakukan oleh Amirul Syakir untuk pasukan Selangor dan Saudari Mer selaku pengadil perlawanan kita di pentas akhir ini. Amirul Syakir dengan satu sepakan tinggi selepas kali ini pasukan Johor akan tetapi berjaya ditangkap kembali untuk asakan pertama daripada Johor. Pick up terus, bola kembali dilebarkan ke sebelah kiri terlepas. Masih lagi dalam kawalan untuk pasukan Johor melakukan satu gerakan di bahagian tengah. Kembali Johor, ada satu hantaran jauh yang cukup jauh daripada Aidil Syadan untuk cuba mendapatkan winger pasukan, akan tetapi terus ditolak keluar daripada pertahanan pasukan Selangor untuk line out yang pertama milik pasukan Selangor. Amirul Syakir bijak kali ini, tangkapan kemas daripada Anas Zulkarnain untuk kembali buat pasukan Selangor memulakan asakan. Stepping di bahagian luar, Afifuddin terus ditolak keluar. Afifuddin untuk satu gerakan baik daripada pertahanan pasukan Johor. Aizat Hafizi sebentar tadi mengeluarkan Afifuddin sebentar tadi untuk line out buat pasukan Johor. Ada Syadan, hantaran daripada Aidil. Baik, satu tampanan cukup bijak, akan tetapi terlepas pula daripada Aizat Hafizi. Terus Selangor melakukan gerakan dan terjunan untuk try yang pertama buat pasukan Selangor. Cukup bijak pasukan Selangor menggunakan peluang yang dibuka daripada Aizat Hafizi sebentar tadi untuk Selangor dengan 5 mata. Amirul Syakir dengan satu conversion. Dan berjaya disempurnakan 2 mata tambahan di try yang pertama buat pasukan Selangor. Kita lihat sekali lagi. Lontaran yang sedikit jauh, tetapi masih lagi dapat dengan satu tampanan. Namun terlepas daripada Aizat Hafizi Rosli dan terus disambar oleh Haikal Azim untuk 5 mata yang pertama. Dan kali ini Selangor tidak melepasi 10 meter. Kembali free kick buat pasukan Johor. Aidil Syadan, quick play daripada Aidil. Kembali hantaran ke sebelah kiri, cuba dimainkan. Terlepas kali ini untuk pasukan Johor. Baik, satu tackle yang cukup rendah dan terus dilayangkan kad kuning yang pertama buat Amirul Syakir untuk memberi satu kelebihan buat pasukan Johor.
Kita kembali untuk Johor dengan satu skram. Adi Syadan mengeluarkan bola. Terus satu hantaran ke sebelah kanan. Baik, looping cuba mencari Adi Syadan sekali lagi. Set up kembali buat pasukan Johor. Dan penalti yang diberikan. Saudara Imeh memberikan satu lagi penalti. Terpaksa ke belakang seketika pemain pasukan Selangor dan kembali untuk Johor memilih option untuk mendapatkan satu skram buat pasukan Johor. Dan kita lihat Ahmad Syakir kembali dimasukkan bagi melengkapkan 7 pemain di atas padang buat pasukan Selangor. Adi Syadan sekali lagi berjaya untuk mengeluarkan bola tersebut. Hantaran ke sebelah kiri. Cari Umar Zaim. Umar Zaim berjaya dijatuhkan oleh pertahanan pasukan Selangor. Kembali satu counter attack. Tidak. Untuk Johor melakukan gerakan di bahagian tengah. Ada satu hentakan. Berjaya dijatuhkan daripada Fahad sebentar tadi. Dan kali ini breakdown yang cuba dilakukan oleh pasukan Johor. Kembali dengan satu grabber. Dapat ataupun tidak berjaya untuk pasukan Johor. Knock-on yang telah pun dikesan memberikan satu skram buat pasukan Selangor. Kembali untuk pasukan Selangor dengan satu skram. Nur Syakir hantaran ke sebelah kiri. Dan Fahad terus sepatkan mengeluarkan bola tersebut untuk menamatkan perlawanan di separuh masa yang pertama. Dengan Selangor berjaya mendahului 7 mata tanpa balas daripada Johor. Baru best tu. Game baru best. Kalau tak aku white panjang. Nak.
kita kembali memulakan aksi di separuh masa yang kedua dengan sepak mula daripada pasukan Johor. Tujuh minit yang terakhir di hari yang kedua ini. Gerakan daripada Johor. Syakir melakukan satu hantaran bijak, terus mendapatkan pemain daripada pasukan Selangor ini mensimpat iaitu Hatimi dan terus Johor dengan satu penalti. Quick play yang dimainkan untuk pasukan Johor. Bijak kali ini terus daripada Iman untuk satu hentakan sebelum jatuhan yang berjaya dilakukan dan skram sebenarnya yang diberikan oleh Imam Syazwan untuk pasukan Johor. Peluang yang ditinggalkan buat pasukan Johor ini. Mengeluarkan bola ke sebelah kiri. Bermain di bahagian backline untuk pasukan Johor mencari winger bahagian hujung. Masuk kembali ke dalam, lepas kali ini. Baik, satu kali lepas advantage yang dimainkan untuk pasukan Selangor. Dan terus mengeluarkan bola tersebut. Untuk satu scrum buat pasukan Selangor masih lagi bermain di dalam kawasan red zone buat pasukan mereka. Clearance seharusnya dilakukan untuk pasukan Selangor ini. Jadi separuh masa yang kedua. Jadi Syadan Amirul Syakir untuk Selangor. Pendek mencari Fahad. Fahad terus melakukan satu hantaran jauh mencari winger Ibrahim hujung. Checking. Baik stepping kali ini. 3 sebelum commit pass mencari Fahad. Baik Ibrahim Fahad. Tetap untuk Selangor. Bola kembali dilebarkan ke sebelah kanan. Tidak sempat kembali masuk semula ke dalam. Amirul Syakir. Fahad. Fahad dengan satu larian. Baik, stepping daripada Fahad. Sedikit lambat ataupun sedikit rendah sebenarnya daripada Aikal Azim sebentar tadi. Tetapi masih lagi bola milik pasukan Selangor. Bijak kali ini stepping. Terus satu hentakan untuk pasukan Selangor lepas menuju masuk ke kawasan try pasukan Johor untuk menambah lagi koleksi 5 mata menerusi Afifuddin Misruji. Di try yang kedua buat pasukan Selangor. Amirul Syakir. Mat Syakir dengan satu conversion. Sedikit rendah daripada Ahmad Syakir untuk mendapatkan 7 mata penuh di try kedua buat pasukan Selangor. Tukaran daripada pasukan Johor.
Dapat mula. Bijak kali ni untuk Joe. Tak dapat kemas. Terus melakukan larian. Menuju masuk ke dalam kawasan try zone. Tidak berjaya. Untuk pasukan Selangor. Syafi menidakkan larian tersebut untuk Selangor berjaya mendapatkan satu penalti. Dan satu sepakan.